Baru-baru ni ada orang tanya aku kenapa ada telco yang sekat fungsi P2P ataupun dikenali sebagai peer-to-peer. Mai sini aku jelaskan dekat hampa. Pernah tak hampa alami situasi ni? Ada benda yang hampa boleh download laju dan tiba-tiba ada benda juga yang hampa download tu dia perlahan, lagi teruk tak jalan langsung. Dekat sinilah kita akan kenal apa itu P2P ataupun peer-to-peer. Bayangkan Faris nak download satu filem. Kalau nak muat turun secara biasa, Faris kena download daripada server. Contohnya macam laman web Google, Facebook dan macam-macam lagi laman web lah. Tapi kalau guna kaedah peer-to-peer, Faris download sebahagian file tu daripada komputer Azlan, sebahagian lagi daripada komputer Din dan sebahagian lagi tu daripada komputer Hakimi, yang kesemuanya mempunyai file yang sama. Senang kata, peranti berkongsi terus dengan peranti. Tapi kenapa ada sebahagian telco yang sekat fungsi ni? Dekat sini jawapannya. Faktor pertama, elakkan rangkaian sesak. P2P ni makan data yang sangat besar. Kalau semua orang guna macam Faris ni serentak, internet orang lain yang hanya nak menggunakan WhatsApp ataupun Facebook ataupun nak tengok YouTube akan jadi sangat sesak dan lembab. Cuba bayangkan macam ni. Kalau semua tengah guna dalam satu-satu masa, macam mana? Tak jam. Bandwidth dia besar tau P2P ni. Tambah-tambah guna torrent. Faktor kedua, isu hak cipta. Bila cakap pasal hak cipta ni, dia untuk elakkan kita download bahan-bahan tanpa kebenaran ataupun bahan-bahan haram secara berterusan ataupun besar-besaran. Faktor ketiga, isu keselamatan. Risiko virus, malware daripada peranti asing. Cuba bayangkan ya, file yang Faris download tadi tu, aku dah pakat-pakat dengan LAN, dengan Din, dengan Hakimi. Letak virus dalam tu, letak malware, letak spyware. Dah tak pasal-pasal Faris kena virus daripada aku. Mesti ada yang nak persoalkan, kenapa SIM card untuk data only boleh pula? Jawapannya ringkas. Kebanyakan SIM card untuk data only memang direka untuk heavy user. Dan pengguna-pengguna tu memang banyak untuk nak gunakan data sahaja. Jadi setengah-setengah telco tu dia tak kisahlah nak guna P2P ke, sampai mampu yang pakailah macam mana nak pakai. Sebab SIM card ni memang direka untuk heavy user. Okey, jadi kalau hampa nak faham, jangan lupa share video ni dengan rakan-rakan hampa. Jangan lupa bagi tahu Faris sekali, aku dah masukkan komputer dia dengan virus-virus yang